Lampu solar yang model ni dia ada sensor tau. Sensor dekat bahagian sini. Kalau korang pakai mood sensor, lampu ni dia akan nyala malap sepanjang malam. Dia nyala dalam mood standby. Tapi bila dia detect ada pergerakan dekat bahagian bawah, dia akan terus nyala dengan sangat terang. Ngam untuk korang pasang dekat belakang rumah yang gelap. Bila penyamun lalu waktu pagi, lampu ni akan terus nyala dengan automatik dengan sangat terang. Penyamun pun lari tak cukup tanah. Yang ni lampu solar guys. Korang pakai lampu ni, tak payah nak risau bil elektrik tinggi dan tak payah nak buka tutup dia punya switch. Siang dia cas guna cahaya matahari, malam dia akan nyala dengan automatik. Yang model ni sesuai untuk korang pasang dekat tiang lampu. Yang model ni saya dah repeat lagi sebiji. Sebelum ni saya pasang dekat sini. Cahaya dia ni terang tau. Dari maghrib sampai subuh, dia boleh maintain terang macam ni dengan selamba. Sebab model ni dia pakai bateri besar. Lampu pula saiz besar macam tu. LED dia dekat kiri ada, kanan ada, tengah ada, atas pun ada. Yang model ni memang baloi. Kalau korang nak cari lampu solar untuk pasang dekat tiang lampu, pakai yang model ni. Harga dia tengah murah, harga dia bajet, tapi kualiti padu. Korang boleh cek lampu ni dekat link video.